Pembuka, bayangkan. Setelah bertahun-tahun diusir, disakiti, dan diperangi, Rasulullah akhirnya kembali ke kota kelahirannya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuka Mekah dengan kasih dan pengampunan. Inilah kisah Fathul Makkah, kemenangan Islam yang paling indah. Bahagian pertama, permulaan pembukaan. 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah, Quraisy melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu umat Islam. Rasulullah pun bersiap bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Dengan kekuatan 10,000 tentera, baginda menuju Mekah. Namun, baginda berdoa agar tidak ada darah tertumpah di tanah suci. Ketika mereka tiba, Quraisy terkejut. Tiada sorak perang, tiada bunyi pedang. Yang ada hanyalah wajah-wajah yang bersinar dengan keimanan. Bahagian kedua, masuknya Rasulullah ke Mekah. Rasulullah memasuki Mekah dengan menundukkan kepala tanda syukur dan tawaduk. Tiada kebanggaan, tiada kesombongan. Walau baginda kini penguasa seluruh kota. Baginda menuju Kaabah, menghancurkan berhala satu persatu sambil membaca, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Kaabah yang dulunya penuh berhala, kini kembali suci hanya untuk Allah yang Esa. Bahagian ketiga, pengampunan agung. Penduduk Quraisy berdiri ketakutan. Mereka tahu dosa mereka menghina, menyiksa, dan memerangi Nabi. Namun Rasulullah berkata dengan suara lembut, "Apa sangkaan kamu terhadapku hari ini?" Mereka menjawab, "Engkau saudara yang mulia, anak daripada saudara yang mulia." Baginda tersenyum dan berkata, "Pergilah, kamu semua bebas. Tiada balas dendam, tiada darah, hanya pengampunan." Bahagian keempat, hati yang tersentuh. Pada hari itu, musuh menjadi saudara dan Mekah tunduk kepada cahaya Islam. Ramai yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Air mata mengalir kerana keampunan Rasulullah lebih menusuk dari pedang. Inilah kemenangan sejati, bukan mengalahkan manusia, tetapi menundukkan hati mereka dengan kasih. Penutup dan pengajaran. Fathul Makkah mengajar kita bahawa kekuatan sejati bukan pada kemarahan, tetapi pada kemampuan memaafkan. Rasulullah menunjukkan bahawa cinta dan rahmat mampu menakluk dunia. Jika kita mahu menang dalam hidup, jadilah seperti baginda lembut dalam kuasa dan pemaaf dalam kemenangan.